Iran sekat satu dunia. Itu senjata dia paling kuat lah. Dia boleh ugut orang. Okey, kau serang aku tutup. Kau serang aku tutup. Jadi tak berani. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat ialah Iran ada 3 senjata sekarang ni yang digeruni oleh musuh-musuh dia, dan Iran mampu mengugut siapa saja guna senjata-senjata ni dalam sebarang rundingan. Kau nak berunding, aku ada 3 senjata ni. Kau fikir dulu sendiri banget. Pertamanya, senjata dia adalah keupayaan Iran melancarkan peluru berpandu hypersonic dan juga drone yang banyak. Keduanya, keupayaan Iran menutup Selat Hormuz dan juga Bab al-Mandab. Dan ketiga, keupayaan Iran mengawal harga minyak dan ekonomi dunia. Jadi Iran, dia tak payah hantar peluru pandu ke Amerika. Dia tutup Selat Hormuz dia menggelupur. Sekarang ni Selat Bab al-Mandab pula Houthi tutup. Ya, tak sabar tunggu. Betul. Saya tak sabar-sabar nak tunggu Iran buat ujian nuklear lah. Meletup je bom tu, menggigil lah Netanyahu. Saya rasa nak buat satu niat kalau Iran test satu nuklear nak sebelah satu kambing duit nak beli lembu dah cukup. Terima kasih kepada yang support beli gel urut saya. Jadi kepada yang baru masuk live saya malam ni, pagi inilah yang dah masuk 10 hari bulan dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipinjamkan usia sehari lagi. Hari ni yang dah masuk 23 hari bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah untuk sama-sama menyaksikan detik-detik keruntuhan Empire Amerika, kerajaan penyembah setan ni. Alhamdulillah, syukur kerana kita juga dapat bersama-sama menyaksikan kehancuran detik-detik kehancuran negara haram Israel ni, dan juga kemerdekaan rakyat Palestin yang kita tunggu selama berpuluh-puluh tahun dah. Kalau orang yang umur macam saya ni dah tunggu 40, 50 tahun dah daripada kecil. Semenjak kita tahu baca surat khabar isu ni. Dan sama-samalah kita berdoa agar kehancuran negara haram Israel dan kemerdekaan rakyat Palestin berlaku semasa hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. YouTube tak suka saya sebut negara haram Israel ni. Dia merahkan saya punya tu. Jadi sama-samalah kita berdoa. Dan syabas Iran semasa sedang negara-negara Arab lain sibuk kumpul kekayaan dan membazirkan duit dengan kemewahan, melabur ke Amerika. Iran selama 40 tahun telah sanggup menderita dan merancang untuk jadi kuat macam sekarang ni. Dia senyap-senyap. Jadi kita semua tahu yang rancangan Iran untuk menghancurkan Israel ni ialah pada tahun 2030. Tapi situasi dah berubah, dan saya rasa inilah masanya perang besar menghancurkan Israel itu akan berlaku sekiranya Mesir dan Turki turut menyertai Iran. Iran nak serang melalui darat susah. Dia kena Mesir dengan Turki juga masuk campur. Barulah Israel itu boleh ditawan. Setakat hantar peluru pandu saja dia boleh melemahkan Israel. Jadi inilah masanya negara Arab ni. Kau titik lah. Sekarang 3 dah titik. Lebanon dah attack, Yaman dah attack, Iran dah attack. Yang lain bila lagi nak join? Tak sabar-sabar lah. Minta rakyat negara Mesir ni, minta rakyat negara Turki ni gulingkan presiden dia orang sekarang ni. Letak satu presiden yang nak serang Israel. Ya, tuan-tuan dan puan, hari ni dah masuk hari ke-102 perang di antara Amerika dan Israel ni melawan Iran. Dan kalau semalam saya melaporkan yang Iran telah mengirim 20 peluru berpandu ke arah Israel dalam 5 arus serangan, tapi sebenarnya dalam saya buat live semalam tu, Iran rupa-rupanya terus melancarkan serangan demi serangan bertali arus ke arah Israel. Dilaporkan setakat 4 jam tadi, Iran telah melancarkan sejumlah 120 buah peluru pandu ke arah Israel. Yang kena tak tahu berapa, tapi banyak yang kena lah. Berbeza dengan laporan semalam yang mengatakan Israel telah berjaya memintas lebih daripada 50% peluru pandu Iran. Maknanya lebih daripada separuh, dia kata dia berjaya pintas, dia kata. Gambar-gambar satelit dah keluar hari ini menunjukkan kemusnahan yang berlaku dalam 5 arus serangan Iran dengan 20 peluru pandu. Dan dikatakan lebih daripada 10 yang kena tepat pada sasaran. Banyak keluar. Kalau chat kat internet banyak. Gambar satelit. Sebab apa? Gambar-gambar dari Israel tak boleh keluar. Dia punya internet pun dah terganggu sebab Tel Aviv pun dah terganggu bekalan elektrik sekarang ni. Jadi dia dalam serangan pertama, yang 5 arus serangan pertama tu, sekurang-kurangnya 10 lokasi strategik Israel berjaya dimusnahkan oleh Iran. Macam lokasi loji minyak, stesen jana kuasa elektrik dan lapangan terbang tentera Israel yang berdekatan dengan lapangan terbang Ben Gurion tu. Kemudian Tel Aviv dilaporkan separuh lumpuh hari ini akibat serangan bertali arus oleh Iran, dan setakat saya buat live ni Israel belum buat serangan balas dan Iran masih lagi menyerang. Nampaknya bukan main-main. Semalam saya ingat dia nak serang bagi amaran saja, warning shot. Rupanya ini memang betul-betul nak perang besar. Dan ingat kali ni Iran bukan menyerang balas, dia serang dulu. Sebab apa? Dia dah bagi tahu, kau serang Beirut, kau serang Dahi, aku serang kau. Kali ini Iran buat pertama kalinya dalam sejarah
Dia serang dulu, ya. Maknanya dia betul-betul nak bergaduh lah kali ni. Maknanya dia bagi dulu, maknanya lagi kuat lah kali ni, Iran dikatakan telah menyasarkan hari ni 20 infrastruktur bekalan elektrik seluruh Tel Aviv dengan tepat, dan bukan saja berlaku gangguan elektrik, gangguan internet dan paip-paip air pun, paip-paip air besar turut pecah dan mengakibatkan banjir kecil di merata tempat dekat Tel Aviv, bukan setakat elektrik terputus, paip air pun pecah. Nampaknya orang Israel ni saya rasa menggelupur lah sekarang ni. Tapi dalam serangan yang bertali arus tu tak tahulah apa kerosakan, sebab gambar-gambar yang keluar tu cuma gambar-gambar serangan semalam. Jadi mungkin esok kita dapat tengoklah gambar-gambar satelit berapa banyak kerosakan yang berlaku. Tapi dilaporkan ramailah yang mampus dan lebih beratus juga cedera dalam serangan Iran ni. Jadi kali ini Iran betul-betul serang nak musnahkan infrastruktur penting Israel. Dia dah warning dah, kau degil juga. Dan serangan dibuat hampir setiap 2 jam dan daripada berbagai lokasi. Dia bukan daripada tempat, dan serangan dibuat daripada 23 lokasi daripada Iran. Maknanya sekarang itu bermakna Iran sekarang ni mampu melancarkan peluru pandu ke arah Israel daripada mana-mana lokasi dalam Iran. Dulu dia rancarkan daripada selatan Iran, barat daya Iran. Sekarang ni daripada mana-mana lokasi dalam Iran dia boleh sampai ke Israel. Maknanya dia dah prepare lama lah. Baru kau tahu kekuatan sebenarnya. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Muhammad Arandi. Iran belum mengeluarkan kekuatan sebenar. Mungkin kali ini dia keluarkan 90% kekuatan dia lah. Kau nak tengok lagi? Kau tunggu. Aku COD kat kau. Jadi ada yang mengatakan yang Amerika akan ambil kesempatan ni untuk menggunakan satelit dia untuk mengesan lokasi-lokasi pelancar peluru berpandu Iran. Tapi menurut laporan dalam perbincangan yang hangat semalam, pelancar-pelancar peluru pandu Iran ni sentiasa berubah-ubah kedudukan, dan kebanyakannya akan disorokkan ke bawah tanah. Dia lancar 4 peluru pandu, dia sorok, dia pakai pelancar lain pula. Dia tak pakai itu lama. 15 minit dia lari. Jadi Amerika tak sempat nak serang. Dia mungkin boleh kesan dekat mana, tapi tempat tu dah tak ada. Dia akan sorok tempat lain bawah tanah. Dia ini Iran dah plan lama lah. Dia tahu Amerika akan cuba berkesan attack situ. By the time Amerika attack, dia dah pergi tempat lain lah. Jadi apa yang menariknya hari ini ialah apa yang berlaku semalam dan hari ini ialah pihak Hezbollah di Lebanon pun telah melancarkan serangan roket ke dalam Israel, dan FPV drone Hezbollah dikesan melancarkan serangan sampai ke Haifa. Maknanya Hezbollah ni walaupun negara dia dah kena masuk ke dalam, tapi dia pun tentera dia banyak yang berjaya menyusup masuk ke dalam Israel. Sebab apa? Sebab drone ni, FPV drone ni boleh lancar serangan 10 km je. Maknanya kalau dia nak attack Haifa, maknanya dia orang dah berjaya menyusup masuk jauh ke dalam Israel dah. Bawa FPV drone ni. Kau siap lah. Dan Hezbollah kata dia nak guna FPV drone ni untuk buru pemimpin tertinggi Israel. Siap kan kau? Iran hantar peluru pandu Hezbollah. Dan ada laporan mengatakan FPV drone ni Hezbollah dah pandai buat sendiri. Dia tak payah beli dari Iran, tak payah beli dari Rusia, dia pandai buat sendiri dah. Tak tahulah berapa ribu dia orang ada. Harap-harap dia ada beribu-ribu lah. Dan tidak kurang menariknya kalau semalam pihak Houthi ni nampaknya dah lama asah parang. Semalam Houthi di Yaman Utara melancarkan 2 peluru berpandu ke atas pengkalan udara Prince Sultan dekat Riyadh, dekat Arab Saudi.